421,000 US dollar. Kalau convert ke Malaysia berapa jadi? Dok ke juta situ. Jadi kata-kata video yang dia buat ni tak sampai seminit pun. Okay, sekarang ni kalau kita scroll dekat media sosial, dekat YT, dekat mana-mana, banyak sangat orang buat video AI. Macam-macam lah. Binatang pergi zoo lah, orang buat vlog dekat bulang lah. Hari ni nak buat sambal belacan. Makan dengan ulam. Hai, buat apa kat sini, geng? Dah kalah, masuk gua lah apa lagi. Macam-macam platform untuk buat AI ni pun terlalu banyak sekarang. So hari tu aku ada tengok satu channel ni, channel orang Indonesia lah. Orang-orang seberang ni kalau bab-bab AI ke bab-bab teknologi je memang laju. Jadi kita tengok dia punya channel dia, Kucing Comel 89. So boleh tengok dekat sini, dia ada 1 juta subscriber. Gila tak gila. Jadi kita try tengok dia punya video kan. Kita tengok satu video. Kita tengok video yang paling popular lah, 14 juta. Video ni dibuat guna AI Iya, Mak. Bang Junaid, beli telur dong 1. Hah? Ada anjing? Kena kejar anjing. Tolong. Ya, telurnya pecah. Mak, telurnya pecah karena Comel dikejar anjing. Ya udah tuh Mel, nggak apa-apa. Dia punya video sekejap je, 36 second. Sekejap je. So 100% video ni guna AI. Kita tengok lagi, kita bedah siasat dulu channel ni. Channel ni tak salah ni baru buat ni 5 Januari 2025. Baru lagi. Tak sampai setahun tapi dia dah dapat 1 juta subscriber. Kita nak tengok berapa pendapatan dia. Kita cuba masuk dekat Social Blade. Okey, kita tengok B+ dia punya grade dia. Tengok dia punya income tu. Estimate dia punya income 26,000 ke 421,000. 421,000 US dollar. Kalau convert ke Malaysia berapa jadi? Dok ke juta situ. Jadi kata-kata video yang dia buat ni tak sampai seminit pun. Mak, Comel mau jajan. Mandi dulu sana. Iya, Mak. Aduh, dingin. Mak, udah mandi nih, mau jajan. Nyapu dulu, Mel. Berantakan nih. Ih, banyak banget debunya. Mak, nyapunya udah. Mana So video-video gitu je dia buat. Nak buat animation macam kucing tadi tak susah sebenarnya. Mudah je, cukup mudah. Sebab AI sekarang memang boleh dikatakan canggih lah. Memang canggih. Kita boleh convert gambar menjadi video. Kalau macam platform AI ni dia banyak lah. Memang banyak. Dia ada yang berbayar. Tapi rata-rata berbayar lah. Yang free tu dia mula-mula je biasanya. Dia bagi dalam mungkin sebulan dia bagi free. Lepas tu kita boleh guna lah. So ni salah satu inspirasi lah. Kita boleh try lah kan. Try. Sebab kalau kita nak buat animation guna software macam Autodesk Maya ke, dia sangatlah susah. Dia macam rumit lah, rumit. Kadang-kadang video 10 second pun nak boleh kesiap berminggu-minggu. Lepas tu spek PC kita kenalah yang betul-betul power. Kalau macam PC Cak Ayang ni tak boleh. Kalau macam AI ni tak perlu nak PC yang power pun, guna phone pun aku rasa boleh rasanya. Banyak platform sekarang, Gemini ada, VO3 ada, terlalu banyak. So boleh lah korang explore kan. Try buat benda-benda gini pula. Okay, so tu je perkongsian hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.